Pernah tak kita kena buat Google Form tapi otak terus jam? Tak tahu nak letak soalan apa? Nak kena fikir pilihan jawapan lagi. Aduh, leceh kan? Tapi sekarang kita boleh relax je sebab Gemini AI dah ada dalam Google Form. Biar dia buat semua kerja tu. Caranya senang sangat. Buka Google Form macam biasa dekat laptop kita. Nanti akan muncul kotak secara automatik dengan beberapa cadangan dan idea untuk form kita. Kalau kita jenis blur, nak tulis apa, klik je tas cadangan yang ada dekat situ dan tekan butang shuffle. Tapi kalau kita ada idea sendiri lagilah bagus. Tulis je prompt yang kita nak dan boleh sertakan sekali details arahan kalau kita nak cipta form yang lebih kompleks. Contohnya, kita nak buat 10 kuis soalan objektif tentang engineering untuk pelajar universiti. Sertakan pilihan jawapan dan pastikan soalan tu mencabar tahap pemikiran mereka. Kemudian, tekan butang create dan dalam beberapa saat je, Gemini akan draftkan strukturnya. Kalau draft pertama masih belum menepati cita rasa kita, jangan risau. Kita hanya perlu klik pada prompt asal, update sikit details, kemudian boleh tambah lebih banyak soalan kebat dan tekan butang try again. Kalau kita dah puas hati dengan hasilnya, klik create form untuk pindahkan draft tersebut ke dalam Google Form kita yang sebenar. Buat masa sekarang, Gemini masih lagi belajar hasilkan forms yang terbaik untuk kita. Dan kalau anda perasan, sebelum anda finalizekan form tu, kita boleh rate suggestion untuk Gemini. Contohnya, good suggestion ataupun bad suggestion. Kalau anda pilih bad suggestion, berikan komen supaya Gemini boleh tambah baik lagi performance-nya. Semoga perkongsian ini membantu melancarkan urusan seharian anda. Selamat mencuba!